Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada rakan-rakan dan pensyarah saya Cik Dayang Bibah. Kumpulan kami akan membentangkan tentang tugasan pentadsiran berterusan 2 subjek pengantar pengajian pendidikan. Tak kenal maka tak cinta. Jadi saya akan perkenalkan ahli kumpulan kami terlebih dahulu. Nama saya Nurfatin Syakah Alia binti Mak Husin dan rakan saya Whitney Sri Kadrisan. Hai, dan saya Nur Azhar binti Nur Hisham. Baiklah, sebagai pengenalan, aspirasi dan hala tuju pendidikan negara bertujuan untuk melahirkan generasi yang berilmu, berkemahiran serta mempunyai nilai dan sahsiah yang baik selaras dengan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan dan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Dalam usaha mencapai matlamat tersebut, gurulah yang memainkan peranan penting sebagai ejen utama dalam membentuk perkembangan murid. Oleh itu, seorang guru perlu mempunyai sifat guru berjiwa pendidik, iaitu bukan sahaja menyampaikan ilmu tetapi juga membimbing, memahami dan membentuk potensi murid secara menyeluruh. Seiring dengan perubahan pendidikan masa kini, konsep The Big Idea, karakter guru futuristik, pemacu kualiti pendidikan menekankan bahawa guru ni perlulah bersifat inovatif, celik teknologi dan sentiasa bersedia untuk menghadapi perubahan bagi memastikan kualiti pendidikan sentiasa dipertingkatkan. Baiklah, kita teruskan kepada tajuk yang pertama iaitu SKPM atau Standard Kualiti Pendidikan Malaysia. Persoalan pertama, siapakah yang menggubal SKPM ini? Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti KPM menggubal standard kualiti pendidikan serta mengekalkannya di institusi pendidikan yang dikenali sebagai Standard Kualiti Pendidikan Malaysia 2010. Baiklah, tujuannya bagi mengukur kualiti pendidikan dengan jelas dan komprehensif yang memberi impak kepada kemenjadian murid bagi menyediakan modal insan bertaraf dunia. Instrumen ini digunakan oleh Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti PKNS bagi melaksanakan penaziran, penerapan kendiri sekolah PKS bagi pihak sekolah dan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM, Jabatan Pendidikan Negeri JPN serta Pejabat Pendidikan Daerah PPD menggunakan instrumen ini untuk melaksanakan pemantauan dan penyeliaan. Pelan ini mengandungi 3 fasa pelaksanaan iaitu gelombang, 5 aspirasi pendidikan, 6 aspirasi murid dan 11 ancakan. Terdapat 5 standard SKPM. Yang pertama adalah kepimpinan dan hala tuju, iaitu peranan pemimpin yang berimpak tinggi bagi menggerakkan warga sekolah dengan membuat perancangan strategik untuk meningkatkan kualiti PDP. Standard yang kedua pula ialah pengurusan organisasi. Yang pertama adalah mengambil kira keperluan staf, kemudahan sumber dalaman dan memanfaatkan sumber luaran supaya sekolah boleh berfungsi dengan cekap. Standard yang ketiga pula adalah pengurusan kurikulum, co-kurikulum dan hal ehwal murid bagi melahirkan murid yang seimbang dari segi jersey iaitu jasmani, emosi, rohani, sosial dan intelek. Standard yang keempat adalah pengajaran dan pembelajaran. Guru mestilah merancang dan melaksanakan PDP dengan baik bagi mengembangkan lagi potensi murid pada tahap yang optimum. Standard yang kelima adalah kemenjadian murid iaitu bagi melahirkan murid yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia dan berupaya untuk mencapai kesejahteraan diri. Standard Kualiti Pendidikan Malaysia gelombang yang kedua ataupun dikenali sebagai SKPMG 2 merupakan versi yang telah ditambah baik bagi meningkatkan lagi keberkesanan pengurusan dan proses PDP yang berorientasikan tindakan dan juga berasaskan evidence. Dalam standard 1 iaitu kepimpinan, pengetua ataupun guru besar yang dipanggil sebagai PGB berperanan sebagai peneraju, pembimbing dan pendorong dalam memastikan pengurusan sekolah serta pelaksanaan pendidikan berjalan dengan berkesan. Sebagai peneraju, pengetua ataupun guru besar menetapkan hala tuju sekolah melalui visi dan misi dan juga perancangan strategik bagi meningkatkan kualiti pendidikan. Sebagai pembimbing, mereka akan membimbing guru dan juga warga sekolah melalui sokongan, pemantauan serta pembangunan profesional agar proses pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan baik. Manakala sebagai pendorong pula, pengetua ataupun guru besar memberikan motivasi dan juga galakan kepada guru serta murid supaya sentiasa berusaha untuk mencapai kecemerlangan dan juga meningkatkan kualiti pembelajaran di sekolah. Standard yang kedua pula adalah pengurusan organisasi yang menekankan kecekapan pengurusan sekolah dalam memastikan semua sumber ni diurus secara sistematik dan berkesan bagi menyokong proses pendidikan. Pengurusan ni melibatkan sumber manusia iaitu pengagihan tugas guru dan staf secara terancang, pengurusan aset dan juga kewangan supaya kemudahan serta perbelanjaan sekolah tu digunakan secara telus dan juga optimum, serta pengurusan sumber pendidikan bagi memastikan bahan pembelajaran mencukupi dan juga sesuai. Selain itu, sekolah juga perlulah mewujudkan iklim sekolah yang kondusif, memupuk perpaduan dalam kalangan warga sekolah serta mengukuhkan permufakatan strategik antara ibu bapa dan juga komuniti bagi meningkatkan keberkesanan pendidikan dan juga menyokong kemenjadian murid. Standard yang ketiga pula menekankan pengurusan yang sistematik dalam aspek kurikulum, co-kurikulum dan juga hal ehwal murid bagi memastikan perkembangan murid ni secara menyeluruh. Dari segi kurikulum, sekolah perlulah menguruskan mata pelajaran dengan terancang supaya proses pengajaran dan juga pembelajaran dapat dilaksanakan dengan berkesan. Bagi co-kurikulum pula, pengurusan melibatkan aktiviti kelab dan persatuan, badan beruniform serta sukan dan permainan bagi mengembangkan bakat dan juga kemahiran dan juga kepimpinan murid tu. Selain itu, dalam hal ehwal murid,
sekolah yang bertanggungjawab menguruskan disiplin murid dengan baik bagi membentuk sahsiah, nilai dan juga tingkah laku yang positif dalam kalangan murid. Standard yang keempat adalah pembelajaran dan juga pemudahcaraan (PDPC) yang menekankan peranan guru dalam memastikan proses pengajaran dan pembelajaran berjalan secara berkesan serta berfokus kepada penglibatan murid. Dalam standard ni, guru ni berperanan sebagai perancang dengan merancang pengajaran secara sistematik, pengawal dengan mengawal suasana bilik darjah dan pembimbing yang membantu murid ni memahami pelajaran, pendorong yang memberi motivasi kepada murid dan penilai yang menilai tahap penguasaan pembelajaran murid. Pada masa yang sama, murid juga digalakkan untuk menjadi pembelajar aktif dengan melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti pembelajaran, berfikir secara kritis serta bekerjasama dalam proses pembelajaran. Standard yang kelima pula adalah kemenjadian murid yang memberi penekanan pada hasil ataupun pencapaian murid yang menunjukkan keberkesanan sistem pendidikan di sekolah. Jadi kemenjadian murid ni meliputi pencapaian akademik dan juga penglibatan dalam co-curriculum. Macam contoh, prestasi dalam peperiksaan, penyertaan dan juga pencapaian dalam aktiviti kelab, persatuan, badan beruniform dan juga sukan. Selain itu, standard ini juga menekankan kemenjadian sahsiah murid iaitu pembentukan nilai, disiplin, akhlak dan juga sikap positif yang lain yang dapat melahirkan murid yang seimbang dari segi intelek, emosi, rohani, sosial. Standard kualiti dan tindakan yang perlu dilakukan oleh guru merujuk kepada usaha guru memastikan proses PDPC dilaksanakan secara berkesan selaras dengan kehendak SKPMG 2. Bagi mencapai standard tersebut, guru perlulah merancang pengajaran secara sistematik dengan menyediakan rancangan pengajaran harian iaitu RPH yang lengkap serta menetapkan objektif pembelajaran yang jelas. Selain itu, guru juga perlulah menggunakan pelbagai strategi pengajaran seperti perbincangan kumpulan, pembelajaran berasaskan projek dan juga penggunaan teknologi supaya pengajaran lebih menarik dan mudah difahami. Guru juga perlu melibatkan murid secara aktif dengan merancang aktiviti yang mendorong murid berfikir, berbincang dan bekerjasama dalam proses pembelajaran agar pemahaman mereka menjadi lebih mendalam dan bermakna. Sekarang, saya akan meneruskan pembentangan dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM). PPPM ialah dokumen rasmi yang mempunyai pelan tindakan yang jelas dan menetapkan jangka masa tertentu untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. PPPM diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menambahkan pengetahuan dan kemahiran kepada murid-murid yang diperlukan pada abad ke-21 melalui program Transformasi Sekolah 2025 TS25. Lebih pentingnya, PPPM bertujuan untuk menambah baik sistem pendidikan negara supaya lebih berkualiti dan setanding dengan pendidikan di peringkat antarabangsa. Terdapat 3 gelombang dalam PPPM. Gelombang 1 bermula dari tahun 2013 hingga 2015 yang menekankan kemahiran teras melalui penambahbaikan sistem dengan mempercepatkan perubahan kaedah pelaksanaan program. Sebagai contoh, standard bahasa Melayu yang sama dilaksanakan pada peringkat rendah serta memberikan bantuan pemulihan kepada pelajar yang lemah dalam bahasa Melayu. Secara ringkasnya, gelombang 1 ini adalah untuk memperkukuhkan asas sistem pendidikan seperti kurikulum, latihan guru dan kepimpinan sekolah. Seterusnya, gelombang kedua yang dilaksanakan pada tahun 2016 sehingga 2020. Gelombang ini melaksanakan perubahan secara menyeluruh dan meluas untuk mempercepatkan usaha yang diambil dalam gelombang 1 supaya selaras dengan gelombang kedua. Misalnya, pemindahan 410,000 guru dan 10,000 pengetul atau guru besar kepada pakej kerja yang baharu serta penstrukturan semula kementerian. Gelombang ketiga bermula dari tahun 2021 hingga 2025 yang menumpukan kepada anjakan ke arah kecemerlangan pendidikan. Gelombang ini memberi keluasan operasi yang lebih tinggi kepada sekolah untuk meningkatkan prestasi melebihi standard minimum. Dengan ini, kerajaan telah meningkatkan kemahiran berbahasa dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris serta menyediakan lebih banyak pilihan bagi bahasa tambahan. Seterusnya, saya akan terangkan 5 aspirasi sistem pendidikan negara yang terkandung dalam PPPM. Aspirasi pertama ialah akses, iaitu meningkatkan prestasi 100% pada semua peringkat. Kerajaan telah memberi peluang yang sama kepada setiap individu untuk mendapatkan pendidikan serta hak memilih jenis sekolah. Kerajaan membuktikan bahawa sistem pendidikan akan terus kekal komited untuk membangunkan murid secara menyeluruh. Yang kedua, kualiti. Malaysia berhasrat berada dalam kalangan negara seperti 3 negara teratas dari segi prestasi antarabangsa seperti TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun. Dengan ini, kerajaan telah menyediakan penambahbaikan prestasi iaitu standard untuk bidang seperti bahasa Inggeris, matematik, sains serta kemahiran berfikir aras tinggi iaitu KEBAT termasuk penyelesaian masalah, aplikasi dan penaklukan. Aspirasi ini lebih menekankan usaha meningkatkan mutu pendidikan supaya dapat setanding dengan standard antarabangsa serta melahirkan murid yang berpengetahuan dan berkemahiran tinggi. Seterusnya, aspirasi equity. Pendidikan Malaysia berinisiatif untuk merapatkan jurang sosioekonomi antara bandar dengan luar bandar dan gender supaya dapat mengurangkan 50% dalam jurang pencapaian. Terdapat beberapa faktor kewujudan jurang equity ini iaitu pencapaian pendidikan tertinggi ibu bapa, purata pendapatan isi keluarga bagi negeri dan peratus murid menerima bantuan asas kewangan.
Aspirasi ini mementingkan sistem pendidikan yang adil kepada semua individu di Malaysia dengan merapatkan jurang ini. Aspirasi terakhir ialah kecekapan, iaitu memastikan pengurusan sistem pendidikan dilaksanakan secara cekap dan berkesan supaya setiap sumber dapat dimanfaatkan bagi meningkatkan keberkesanan pendidikan negara. Dalam konteks kecekapan ini, keberhasilan murid dianggap sebagai indikator. Secara keseluruhannya, 5 aspirasi ini menjadi asas untuk melahirkan generasi yang berilmu, berkemahiran dan mampu menyumbang kepada pembangunan negara. Aspirasi ini juga memastikan murid bukan sahaja memperoleh ilmu pengetahuan tetapi juga dapat berfikir secara kreatif dan kritis dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Secara keseluruhannya, 5 aspirasi ini menjadi asas untuk melahirkan generasi yang berilmu, berkemahiran dan mampu menyumbang kepada pembangunan negara. Aspirasi ini bertujuan untuk memberikan pendidikan yang adil kepada semua individu dan mampu menghadapi cabaran global. Seterusnya, 6 aspirasi murid yang perlu dimiliki oleh setiap murid. Aspirasi pertama ialah pengetahuan, iaitu murid perlu menguasai ilmu dalam pelbagai bidang seperti bahasa, matematik, sains, teknologi, kejuruteraan, kesenian dan kebudayaan. Seterusnya, aspirasi kedua, kemahiran dui bahasa. Aspirasi ini menggalakkan murid untuk mahir dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris serta satu bahasa tambahan. Sedemikian itu, murid dapat berkomunikasi dengan berkesan dengan menggunakan bahasa yang tepat. Yang ketiga, kemahiran berfikir. Murid perlu berfikir secara kreatif, inovatif supaya dapat memberi pendapat dengan bernas dan bercirikan keusahawan serta mahir dalam menyelesaikan masalah. Yang keempat, kemahiran memimpin. Aspirasi ini memberi penekanan kepada murid supaya dapat menjadi komunikator yang berkesan, berdaya saing dan mampu berinteraksi merentas budaya. Sebagai contoh, murid mampu bekerja secara berkumpulan dengan baik. Yang kelima, etika dan kerohanian. Setiap murid perlu mempunyai nilai-nilai moral seperti baik hati, penyayang dan rasional untuk mengekalkan diri sendiri yang berbekati mulia. Yang terakhir, identiti nasional. Murid mempunyai jati diri nasional serta memahami aspirasi negara bangsa. Maksudnya, murid perlu rasa bangga menjadi rakyat Malaysia serta mempunyai semangat patriotisme dan cinta akan negara. Bagi mencapai aspirasi yang dihasratkan, PPPM telah menggariskan 11 anjakan yang dijadikan tunjang kepada transformasi sistem pendidikan negara. Setiap anjakan perlu memberi impak kepada sekurang-kurangnya 1 daripada 5 keberhasilan sistem, iaitu akses, kualiti, equity, perpaduan dan kecekapan. Anjakan pertama yang dikemukakan ialah menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Yang kedua, memastikan setiap murid menguasai kemahiran dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dan digalakkan mempelajari bahasa tambahan. Anjakan ketiga pula, melahirkan rakyat Malaysia yang menghayati nilai. Anjakan keempat ialah mentransformasi profesion keguruan menjadi profesion pilihan. Yang kelima, memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah. Anjakan keenam pula, mengupaya JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan. Anjakan ketujuh yang dikemukakan ialah memanfaatkan TMK bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Yang kelapan, mentransformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian kementerian. Anjakan ke-9, bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas. Anjakan ke-10 ialah memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit. Yang terakhir, anjakan 11 iaitu meningkatkan ketulusan untuk kebertanggungjawabkan awam secara langsung. Sekarang jom kita kenali 5 implikasi utama iaitu terhadap kurikulum pendidikan, murid, guru, pemimpin sekolah dan latihan guru. Jom kita masuk yang pertama iaitu implikasi terhadap kurikulum pendidikan. Seperti yang kita tahu, sistem pendidikan ini sentiasa berubah sepanjang zaman supaya apa? Kita dapat selarikan dengan keperluan semasa. Contohnya, dalam PDP sekarang ni, banyak guru yang menggunakan soalan cebat yang meminta murid untuk bagi pendapat, buat perbandingan atau menyelesaikan situasi tertentu di mana murid tak ada lagi menghafal fakta semata-mata. Mereka boleh menganalisis soalan dan bagi pendapat mengikut pengetahuan mereka sendiri. Yang kedua pula ialah implikasi terhadap murid. Baiklah, persekitaran pembelajaran yang baik ni dapat membantu meningkatkan pengetahuan dan kemahiran sosial murid. Sebagai contoh, guru boleh bagi aktiviti kerja kumpulan di mana murid mereka boleh berbincang, membentangkan idea dan bekerjasama dengan rakan sekerja mereka untuk mereka menyiapkan tugasan bersama-sama. Yang ketiga pula ialah implikasi terhadap guru. Apa maksud implikasi terhadap guru ni? Jadi guru, mereka perlu meningkatkan kemahiran pengajaran serta kemahiran teknologi. Sebab apa? Zaman kita ini adalah zaman moden, zaman di mana kita perlu bijak menggunakan teknologi, terutamanya para guru. Sebagai contohnya, guru boleh menggunakan Google Classroom atau Quizzes untuk beri latihan dan kuis supaya pembelajaran lebih menarik dan mudah diakses oleh murid. Kita sini tahu bahawa aplikasi seperti Quizzes ni adalah sangat menarik dan sesuai dengan murid-murid sebab ada lagu, warna yang pelbagai. Keempat ialah implikasi terhadap pemimpin sekolah. Baiklah, pemimpin sekolah ini berperanan sebagai pemimpin instruksional dan ejen perubahan. Contohnya, guru besar atau pengetua mengadakan PLC.
PFC, Professional Learning Community, supaya guru dapat berkongsi idea dan kaedah pengajaran yang lebih berkesan. Dan akhir sekali ialah implikasi terhadap latihan guru. Latihan guru yang berkualiti dapat melahirkan guru yang lebih bersedia menghadapi situasi sebenar di sekolah. Contohnya, semasa praktikum, guru pelatih perlu mengajar di dalam kelas sebenar, mengawal kelas dan menyediakan rancangan pengajaran harian. Saya akan terangkan tentang kaitan implikasi sistem pendidikan Malaysia dengan guru jiwa pendidik. Dalam bidang pengajian profesional iaitu sejarah pendidikan, pendidikan di Malaysia telah melalui beberapa evolusi atau perubahan. Perubahan ini bermula dari era pra-merdeka, kemudian era pasca-merdeka, diikuti dengan era dasar ekonomi baru, era pembangunan negara dan seterusnya era wawasan negara yang berterusan sehingga hari ini. Sepanjang perkembangan ini, kurikulum pendidikan sentiasa berubah mengikut keperluan negara. Contohnya, pengenalan KBSR, KBSM dan kemudian KSSR serta KSSM. Perubahan ini adalah bertujuan untuk melahirkan generasi yang berpendidikan, berdikari dan mempunyai pemikiran kritis supaya mereka mampu menyumbang kepada pembangunan negara. Berdasarkan perkembangan ini, guru yang berjiwa pendidik perlu memahami perubahan kurikulum dan menyesuaikan kaedah pengajaran dengan perubahan tersebut. Yang kedua, guru yang mempunyai jiwa pendidik perlu sentiasa meningkatkan pengetahuan dan kemahiran pedagogi supaya pengajaran menjadi lebih berkesan. Selain itu, guru juga perlu memastikan kurikulum dapat membantu perkembangan murid secara menyeluruh, bukan sahaja dari segi akademik tetapi juga dari segi sosial. Guru juga berperanan dalam membentuk sasial pelajar serta mengembangkan pemikiran kognitif mereka. Dari profesional falsafah pendidikan pula, terdapat 4 aliran falsafah. Yang pertama, esensialisme yang menekankan penguasaan ilmu asas seperti membaca, menulis dan mengira. Yang kedua, perennialisme yang menekankan kepentingan penguasaan kandungan ilmu dan kemahiran penaklukan. Yang ketiga, progresivisme yang memberi tumpuan kepada pembelajaran berpusatkan murid serta pengalaman dalam proses pembelajaran. Yang keempat, rekonstruktivisme yang melihat pendidikan sebagai alat untuk membentuk masyarakat yang lebih baik. Akhir sekali ialah eksistensialisme yang mengutamakan perkembangan diri dan potensi individu. Dan eksistensialisme. Dalam konteks ini, guru perlu memainkan peranan dalam membimbing murid untuk meningkatkan potensi diri mereka dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek seperti yang terkandung dalam falsafah pendidikan negara. Selain itu, guru juga perlu bertanggungjawab dan komited dalam melaksanakan tugas untuk melahirkan generasi yang berilmu pengetahuan dan beralam mulia. Yang terakhir sekali, guru perlu merancang pendekatan pembelajaran yang menarik supaya proses PDP menjadi lebih berkesan, contohnya melalui aktiviti kumpulan atau pembelajaran aktif. Kesimpulannya, sistem pendidikan Malaysia sentiasa berkembang mengikut keperluan semasa. Oleh itu, guru yang mempunyai jiwa pendidik perlu sentiasa menyesuaikan diri dengan perubahan ini supaya dapat melahirkan generasi yang berilmu, berkemahiran dan berakhlak mulia. Psikologi pendidikan ialah bidang yang mengkaji tingkah laku, perkembangan mental serta cara murid belajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Melalui psikologi pendidikan, guru dapat memahami bagaimana murid berfikir, bertindak dan memberi respon terhadap pembelajaran. Oleh itu, pemahaman terhadap teori pembelajaran amat penting supaya guru ni dapat memilih kaedah pengajaran yang sesuai dengan keperluan murid. Terdapat 4 teori dalam psikologi pendidikan, iaitu yang pertama adalah teori behaviorism. Teori behaviorism ni menekankan bahawa pembelajaran berlaku melalui perubahan tingkah laku yang dapat diperhatikan. Jadi teori ini menyatakan bahawa murid ni belajar melalui rangsangan dan juga gerak balas. Jadi apabila murid memberi tindak balas yang betul, guru ni boleh memberikan ganjaran macam contoh pujian ataupun markah untuk menggalakkan tingkah laku tersebut berulang-ulang. Contohnya, bila murid menjawab soalan dengan betul, guru memberi pujian supaya murid tu lebih bermotivasi untuk belajar. Kedua ialah teori kognitif yang memberi tumpuan kepada proses mental macam contoh berfikir, memahami, mengingat maklumat dan sebagainya lah. Teori ini menekankan bahawa murid ni tak hanya menerima maklumat secara pasif, tapi mereka ni memproses maklumat tersebut dalam minda mereka. Oleh itu, guru ni perlu membantu murid memahami konsep melalui aktiviti seperti perbincangan, peta minda dan juga penyelesaian masalah supaya pembelajaran itu menjadi lebih bermakna. Keempat adalah teori konstruktivism yang menyatakan bahawa murid ni membina pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman ataupun interaksi dengan persekitaran. Jadi dalam teori ni, murid dianggap sebagai pembelajar aktif yang meneroka dan cari maklumat sendiri. Jadi, guru perlu menyediakan aktiviti macam contoh pembelajaran berasaskan projek, eksperimen ataupun kerja berkumpulan supaya murid ni dapat faham konsep melalui pengalaman mereka sendiri. Sosiologi pendidikan pula ialah bidang yang mengkaji hubungan antara pendidikan dengan masyarakat serta bagaimana faktor sosial ni dapat mempengaruhi pembelajaran murid. Dalam konteks ni, latar belakang keluarga, rakan sebaya, masyarakat memainkan peranan penting dalam membentuk sikap dan juga perkembangan murid. Terdapat 3 teori dalam sosiologi pendidikan. Teori yang pertama adalah teori functionalism, iaitu melihat pendidikan ni sebagai satu sistem yang bantu untuk kekalkan kestabilan dan juga keharmonian masyarakat. Jadi melalui pendidikan ni, murid dapat mempelajari nilai, norma dan juga disiplin yang penting
penting dalam kehidupan bermasyarakat. Sekolah juga berperanan untuk sediakan murid dengan pengetahuan dan juga kemahiran yang perlu untuk menyumbang kepada masyarakat. Yang kedua adalah teori konflik yang menekankan pendidikan ni boleh menyebabkan ketidaksamaan sosial. Hal ini kerana murid ni daripada pelbagai latar belakang sosial mungkin mempunyai peluang pendidikan yang tak sama. Macam contoh, murid daripada keluarga berkemampuan mungkin mempunyai lagi banyak sumber pembelajaran berbanding dengan murid yang keluarganya kurang berkemampuan. Yang ketiga adalah teori interactionalism yang memberi tumpuan kepada interaksi harian antara guru dan juga murid dalam bilik darjah. Hubungan dan juga komunikasi yang baik antara guru dan juga murid boleh meningkatkan motivasi dan juga keyakinan murid. Sebaliknya, kalau interaksi ini tidak positif, dia boleh mempengaruhi sikap dan juga prestasi murid dalam pembelajaran. Dan yang terakhir adalah antropologi pendidikan yang mengkaji pengaruh budaya, nilai dan cara hidup masyarakat terhadap sistem pendidikan. Dalam masyarakat yang pelbagai budaya seperti Malaysia, guru ni perlu memahami perbezaan budaya supaya dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang harmoni. Terdapat 4 elemen dalam antropologi pendidikan. Yang pertama adalah proses sosialisasi, iaitu proses mana murid ni mempelajari nilai, norma dan juga tingkah laku masyarakat. Sekolah ni perlulah memainkan peranan penting dalam membentuk disiplin, nilai moral serta sikap yang baik dalam kalangan murid. Yang kedua adalah integrasi sosial. Integrasi sosial ni merujuk kepada usaha untuk kita wujudkan perpaduan dan juga keharmonian dalam masyarakat pelbagai budaya macam di Malaysia. Melalui pendidikan, murid ni belajar menghormati perbezaan budaya dan bekerjasama dengan rakan daripada latar belakang yang berbeza kerana sekolah ni telah memupuk sikap toleransi dan juga hormat. Yang ketiga adalah penempatan sosial yang merujuk kepada proses pendidikan yang membantu murid menentukan kedudukan dan juga peranan mereka dalam masyarakat. Sebagai contoh, pencapaian akademik, kemahiran dan juga pemilihan kerjaya pada masa depan. Dan yang terakhir adalah inovasi sosial dan budaya yang merujuk kepada perubahan dan juga perkembangan idea serta nilai dalam masyarakat melalui pendidikan. Pendidikan ini membantu melahirkan generasi yang kreatif, berfikiran kritis dan mampu membawa kemajuan kepada masyarakat. Baiklah, sekarang jom kita kenali budaya kerja KPM. Terdapat beberapa budaya kerja yang diamalkan bagi memastikan sistem pendidikan berjalan dengan baik. Yang pertama, kerja berpasukan. Dalam dunia pendidikan, kejayaan sekolah bergantung kepada kerjasama semua warga sekolah. Contohnya, semasa program sekolah seperti Hari Sukan atau Hari Anak Gerak, guru-guru bekerjasama mengurus murid, acara, persiapan supaya program berjalan dengan lancar. Seterusnya ialah profesionalisme. Profesionalisme bermaksud guru menjalankan tugas dengan penuh etika, kemahiran dan tanggungjawab. Sebagai contoh, guru menyediakan RPH dan bahan pengajaran sebelum masuk kelas supaya apa? Proses pengajaran berjalan dengan teratur dan murid lebih mudah memahami pelajaran. Budaya kerja yang seterusnya ialah berfokuskan murid. Berfokuskan murid, ini bermaksud keutamaan diberikan kepada perkembangan akademik dan sasiah murid. Contohnya, guru boleh beri bimbingan tambahan atau bantu murid yang kurang faham selepas kelas. Supaya apa? Mereka tidak berasa ketinggalan ataupun kita nak pastikan semua murid faham apa yang kita ajar. Dan akhir sekali, penambahbaikan berterusan. Yang bermaksud, guru sentiasa berusaha meningkatkan kualiti pengajaran. Contohnya, guru boleh menggunakan kaedah pengajaran yang lebih interaktif seperti kuis digital atau aktiviti kumpulan dalam kalangan murid-murid apabila guru mendapati murid kurang fokus dalam kelas. Seterusnya ialah nilai dan etika kerja KPM yang perlu diamalkan oleh setiap guru. Nilai yang pertama kita kena tahu ialah amanah. Amanah bermaksud menjalankan tugas dengan jujur dan penuh tanggungjawab. Contoh situasinya ialah ketika mengawasi peperiksaan. Seorang guru perlu memastikan semua murid mematuhi peraturan peperiksaan tanpa mereka memberi mana-mana kelebihan kepada mana-mana pihak. Nilai yang kedua ialah integriti. Integriti merujuk kepada sikap telus, adil dan berprinsip dalam membuat keputusan. Sebagai contoh, jika berlaku sebarang kes disiplin, guru tersebut perlu menyiasat dan buat keputusan secara adil tanpa mereka murid tersebut cemerlang ataupun tidak. Nilai seterusnya yang perlu kita tahu ialah nilai tanggungjawab. Orang guru perlulah komited terhadap setiap tugasan yang diberikan. Sebagai contoh, walaupun mereka sibuk dengan pelbagai tugasan, tetapi guru tersebut tetap menyemak latihan murid dan berikan maklum balas supaya murid tersebut dapat memperbaiki kesilapan mereka pada masa akan datang. Dan nilai terakhir yang perlu kita ketahui ialah nilai dedikasi. Seorang guru perlu memiliki dedikasi. Dedikasi itu apa? Dedikasi bermaksud kesungguhan dan keikhlasan guru dalam mendidik murid. Contoh situasinya ialah apabila seorang guru meluangkan masa selepas waktu sekolah untuk mereka membimbing murid yang akan menghadapi peperiksaan. Walaupun bukanlah waktu mereka mengajar secara rasmi, tapi mereka sanggup untuk meluangkan masa mereka tu untuk mengajar murid tersebut.
Apabila budaya kerja dan nilai ini diamalkan secara konsisten, perkara ini akan memberi kesan kepada pembentukan sasiah guru cemerlang. Yang pertama, guru akan menjadi teladan kepada murid-murid. Yang bermaksud guru ni bukan saja menyampaikan ilmu, mengajar murid-murid, tetapi juga menjadi contoh melalui tingkah laku dan sikap mereka. Contohnya, guru yang sentiasa menepati masa, berdisiplin dan menghormati orang lain akan menjadi contoh yang baik kepada murid-murid. Yang kedua pula ialah, perkara ini akan meningkatkan komitmen dan dedikasi guru terhadap tugas mereka. Contohnya, guru yang komited akan sentiasa berusaha mencari kaedah pengajaran yang lebih kreatif dan menarik supaya apa? Supaya murid lebih mudah memahami pelajaran. Kalau kita menjadi seorang guru yang kreatif, sekaligus kita dapat menarik minat murid-murid untuk belajar dalam kelas kita. Yang ketiga ialah membentuk sikap profesional dalam kalangan guru. Contohnya, guru menjaga hubungan yang baik dengan rakan sekerja, pentadbir dan ibu bapa murid bagi memastikan perkembangan murid dapat dipantau dengan lebih berkesan. Selain itu juga, perkara ini dapat membantu mewujudkan hubungan yang baik dengan komuniti sekolah. Komuniti sekolah, macam rakan sekerja, pelajar, murid-murid dan sebagainya. Sebagai contoh, guru bekerjasama dengan Persatuan Ibu Bapa dan Guru atau lebih dikenali sebagai PIBG untuk menganjurkan program yang berkesan yang dapat meningkatkan prestasi dan kebajikan murid. Nampaknya sampai di sini saja video pembentangan kami. Saya harap semua lebih faham. Oleh itu, sebelum kami melangkah pergi, izinkan kami untuk menyampaikan serangkap pantun. Kalau ada cara yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada silap dan salah, jangan disimpan di dalam hati. Sekian, terima kasih.